3, 2, 1. There you go. Ini adalah Moda Sportster S Ace K2. So dah ada few item yang dia upgrade daripada motor ni. Kita tengok daripada bahagian hadapan, sistem braking dia menggunakan dual disc di sebelah kiri ada, di sebelah kanan pun ada. Suspension hadapan dia menggunakan USD fork. Okey, kalau kita tengok dia punya mudguard ni dia bagi sekali dengan corak karbon dan dia ada additional dengan winglet karbon juga dekat bahagian sini. Still ada dia punya kamera dekat depan sini. And then di bahagian depan yang paling ketara sekali kita boleh nampak adalah signal dia. Okay, last time dekat sini adalah dia punya side mirror. Okay, tetapi kali ini signal, side mirror dia guna alloy letak dekat handle. So dia lebih cantik lah. Kalau untuk dia punya windshield pula adalah windshield elektronik so dia dah upgrade, kalau tak boleh pakai manual. Okay, ini kira-kira tekan saja elektronik boleh adjust dengan mudah. Di bahagian paparan meter pula menggunakan meter TFT size 7 inci, boleh touch screen. Nampak tu. Okay. Jadi korang nak adjust navigation ke apa, semua adjust dekat sini sahaja. Okay, dia punya toggle button atau switch dekat sebelah sini lah. Kita tengok dia punya windshield, nampak tu. Kita tekan je. Dia boleh adjust. Function gila guys. Alright. So dia punya keyless dekat sini. Bahagian tepi sini, kiri dan kanan ada compartment. And then untuk charging port dekat bahagian kiri depan ni Type A dan juga Type C. Okay, dah nama pun skuter, dia mestilah ada kompartmen bawah seat. Ini saiz kompartmen bawah seat dia lah. Bagi aku maybe boleh masuk dalam satu biji helmet dan barang-barang yang lain aku. Dan suspension belakang pula dia dah upgrade. So dah tak ada goyang-goyang lagi dah. Lebih baik lah dia bagi. Untuk engine still sama lagi. Okay, kalau kita tengok punya floorboard dekat sini kan. Floorboard ni agak luas juga bagi aku, nampak ni. So kita boleh ke depan dan ke belakang. Lebih selesa lah. Seat dia pun lebih selesa. Ada backrest yang tak terlalu obvious sangat. Kita tengok daripada bahagian belakang, inilah rupa dia. Basically dia punya design dia lebih kurang sama saja, cuma di bahagian hadapan lah yang major dia upgrade. Okay, so untuk harga dia adalah RM17,998, berbeza dengan yang lama cuma RM110 sahaja. So kepada korang nak cari sebuah skuter 250 yang style dan laju enjin dia, inilah pilihan yang terbaik untuk korang. Moda Sportster S Ace K2.